Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni kita berjumpa lagi. Sebelumnya Sab nak minta ampun dan minta maaf lah. Selama ni kita sudah lama tak bersiaran. Beginilah sahabat macam-macam masalah perjalanan hidup ni. Jadi begitu jugalah dengan mencari rezeki jadi tidak dapat kita nak kongsikan. Sebenarnya kita ke laut hari-hari, turun ke laut, tapi yang nak kita kongsikan tu tak ada lah sahabat Jadi kita tidak dapatlah membuat video, lagipun banyak masalah yang belum diselesaikan. InsyaAllah mudah-mudahan hari ni kita berjumpa lagi di pagi yang ceria ni di pagi ceria ni pada 2 hari bulan lah, 2 hari bulan 11 baru kita dapat berjumpa lagi. Pagi-pagi Sab dah sampai di tempat kita pasang jaring ketam dan belangkas. Okey sahabat, sebelumnya Sab nak meneruskan aktiviti kita. Terlebih dahulu Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakitnya. Yang dalam perjalanan tempat kerja semoga selamat pergi dan balik lah. Semoga dimurahkan rezeki sahabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, sekejap lagi terang sikit lagi. Kita baru tarik jaring Sekarang dah dekat nak pukul 7 dekat nak pukul 7 lah. Okey, ni gelap lagi. Kalau nak tunjuk rupa Sab pun tak nampak ni. Nampak? Tak nampak itu dia. Okey, mungkin sahabat-sahabat di sana dah rindu dengan konten dan celoteh Sab. InsyaAllah mudah-mudahan mulai hari ini kita bertemu lagi. InsyaAllah doakan Sab sehat selalu dan dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita akan kongsi terus lah. Okey sahabat sekejap lagi kita teruskan aktiviti kita mengarau jaring ketam dan belangkas. Suasana pagi, matahari nak keluar tu dia. Sekarang ada sedikit hujan gerimis sahabat ada sedikit hujan lah. Suasana matahari nak keluar. Cantik viewnya cantik, Masya Allah. Tu dia. Kita tengok sedikit view matahari nak keluar. Okey sahabat, kita tarik jaring Okey. Dia ketam pertama tu dia. Pertama jumpa ketam yang pertama. Sahabat baru dapat seekor lah. Tadi tak sempat rekod Ini ada dah seekor belangkas. Tak sempat rekod.
dapat tadi. Gelap lagi tadi kita dah tarik. Gelap sikit tadi kita dah tarik ya. Sudah nak record. Ketam dah kurang. Sebab jaring ketam belangkas ni dia inci dia besar. Jadi ketam pun kalau jumpa besar-besar. Memang besar-besar ketam. Ekor 5 ekor sekilo. Alhamdulillah. Comel macam siapa ni? Macam penonton macam penonton kita. Ini ketam jantan sahabat ketam jantan. Manalah betina dia ni. Kata bonda betinanya dah lari. Mantap. Besar sahabat tu dia. Walaupun jarang-jarang tapi ketamnya besar-besar. Manisnya ada. Banyaklah sahabat manisnya ada. Jarang dia. Bubur. Wah, ini belangkas. Alhamdulillah. Belangkas lagi sahabat Bubur pun ada. Belangkas tu dia. Ini belangkas. Ada jaring ketam dan belangkas. Ada belangkas. Set set. Besar. Wish, ni dia. Cepat. Sahabat besar Nampak tak? Nampak seekor belangkas. Alhamdulillah. Ada telur, tak ada telur tu dia. Ada telur Alhamdulillah. Tak jarang. Besar-besar Ini besar ni 4 ekor sekilo 4 ekor 5 ekor sekilo. Besar tu 4 ekor Habis ekor lagi sahabat tu dia. Ekor lagi. Besar juga. Itu dia. Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ekor ekor. Allah. Alhamdulillah. Tina dengan jantan bezanya tina dengan berjantan sahabat kita nak tunjukkan beza betina dengan jantan. Ini berjantan ini ketam jantan. Tengok dia punya color biru dia tu. Pekat kalau ini agak cair Ini agak ke coklat. Ini betina lah. Lagi satu kalau yang
Yang jantan ni penutup dia ni panjang Penutup dia ni panjang. Ni penutupnya panjang. Kalau yang betina tak dulu. Kalau yang betina ni penutupnya bulat. Ni betina ada telur tu dia. Sahabat mantap. Okey, tu dia. Okey, tadi subscriber kita subscriber kita dari kapal. Lagi besar-besar. Oh, tu dia. Mantap. Global dia. Alhamdulillah. Ada seekor langka sekali. Langka seekor lagi. Ada telur. Okey. Alhamdulillah. Besar. Tu dia. Besar. Mantap. Oh, ni 4 ekor sekilo. Sekilo ni. Dia pelit habis. Dia pelit habis ni. Segar, besar. Mantap. Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Besar. Tu dia. Besar. Tu dia. Besar.
tadi Aduh, pula. Alhamdulillah, kecil sahabat tu dia. Betina kecil berapa besar lah. Kita lepaskan balik. Ni ada telur punya. Dia tengah bertelur Ni betina sahabat Dia tengah bertelur lah. Tu dia. Tengah bertelur Ni betina. Okey. Kita lepaskan balik. Sabar kita ambil. Okey sahabat jaring kita dah nak habis. Alhamdulillah rezeki kita hari ni menjaring ketam dan belangkas. Kita dah habis Alhamdulillah. Last ekor belangkas. Oh, telur tak ada telur. Tahu ada isi tak ada isi Tengok dulu ada isi ke tak ada isi. Ada isi. Alhamdulillah. Okey sahabat, alhamdulillah. Inilah hasil kita. Hasil menjaring ketam dan belangkas. Tu dia sahabat besar-besar Ketam lebih kurang 5-6 kilo lah. Besar-besar sahabat, 3 ekor 4 ekor sekilo 4 ekor sekilo. Besar-besar. Pari ada sekor. Pari belangkas sampai dalam 20 ekor lah. Okey, kita akan sambung memasak masak hasil hari ini. Okey sahabat kita sudah sampai dekat Pulau Babi ni. Kita nak memasak lah sampai dekat pulau ni kita dah siap mengarau tadi. Kita nak cuba memasak pula. Kita masak kita memasak. Nasi dulu.
ini tangkap terus masak. Lama kita tak buat konten memasak Nah, hari ini kita tangkap terus masak lah. Okey, tunggu sampai masak nanti. Okey, sahabat ni. Hari ni kita akan masak lemak cili api. Masak lemak cili api. Cili api. Belia serai, bawang, bawang merah, bawang putih tak masuk dah pasal kita rebus. Masak lemak cili api je, kita tak goreng ni. Okay. Pedas sikit bawang ni. Ni kita ketam 2 ekor masak 2 ekor lah. Satu seorang saja 2 ekor sajalah Itu sudah cukup Sudah cukup sahabat kita masak 2 ekor saja. Banyak nanti takut tak habis.
Jadi sahabat dah. Itu dia. Api dah kita hidupkan. Okey, kita tunggu sampai masak. Tunggu mendidih ya. Suasana di Pulau Babi sahabat kita ni dah berada dekat Pulau Babi lah, kawasan Teluk Gong, Pulau Indah, antara Pulau Indah sebelah sini Pulau Indah lah, ni depan ni Pulau Indah ya, ini Pulau Babi tengah-tengah ni Pulau Babi, sebelah sana tu Teluk Gong, sebelah sana Muhibah Muhibah, ini Jambatan Muhibah lah, Jambatan Pulau Lumut, Pulau Indah Okey, kita masukkan daun salam sahabat Ini daun salam. Tu kita masukkan daun salam. Okey. Sekejap lagi masak Wah, tu dia. Merah-merah. Hitam fresh. Okey sahabat, kita sudah masak, kita nak makan ni hitam yang kita masak tadi. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jumpa makan sahabat semua. Bismillah. Mantap. Manis sahabat, manis. Ketam fresh. Manis sahabat. Berulas daging dia. Dah lama tak makan ketam sahabat ni. Ni memang padu dengan sepet dengan kipas ni. Nah, ulas dengan dagingnya kenyal sebab ketam besar sahabat
ketam fresh saja yang dapat daging yang berulas-ulas ni. Yang keras ni hanya ketam fresh saja. Kalau dah disimpan sampai seminggu, dia isi dah cair Mantap, manis sahabat. Okey sahabat ya. Sebelum hari ni, semalam kita ada turun memancing ya sahabat ya. Turun memancing lah. Dapat seekor pari harimau. Nanti kita, kalau editor rajin, dia akan sambung. Dia akan masukkan konten memancing dia akan masukkan sikit lah, sebab dapat seekor saja. Ini yang kedua sahabat Tadi yang pertama, ini ketam yang kedua. Ketam yang kedua kita masak 2 ekor saja. Padunya mantap. Ketam besar-besar sahabat padu sini. Masak lemak cili api terbaik. Tengok ni sahabat, punya daging berulas. Berulas tu dia, nampak. Mana? Mantap. Manis. Kita cabut dia, tengok. Mantap. Manis sahabat. Dah kenyang, sop. Aduh sahabat ni. Ni semua isi saja. Isi tebal. Manis sahabat.
itulah dia sedikit sebanyaknya konsep kita hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah yang memberikan rezeki hari ini. Tangkap terus masak. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita buat kali ini. Amri ada silap salah Sab dalam sepanjang Sab membuat konten ni. Sab minta ampun, minta maaf lah daripada Sab dan Bonda. Ini ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, ataupun komen-komen yang tak dapat dijawab. Sab minta maaf lah. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur Sab panjang, insya-Allah nanti kita bertemu lagi. Salam sayang dari Sab dan Bonda Porgelang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, dah tarikan ya.
Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Target nyadi. Alhamdulillah. Aduh, mantap. Sudah lama tidak aksi ya. Ya. Hei, mantap. Mana lagi? Dia lagi. Alhamdulillah. Ada lebih kurang 10 kilo. Alhamdulillah. Mantap. Aduh, kaki tinggal. Aduh. Dah lama tak naik Dah lama tak menaikkan paridah. Alhamdulillah. Dapat jugalah.